Peringatan ya cikgu-cikgu, jika anda ada 3 simptom ini, maksudnya cikgu-cikgu ada sakit tumit plantar fasciitis. Plantar fasciitis, kalau anda nak faham, dia adalah keradangan yang berlaku pada soft tissue yang bernama plantar fascia. Plantar fascia dia adalah origin dia daripada kita punya tulang tumit sampailah ke 5 jari ini. Jadi selaput putih tu daripada sini sampailah ke 5 jari ini. Apa yang berlaku disebabkan stres seperti lama sangat berdiri, lama sangat berjalan, menyebabkan stres yang berlaku pada plantar fascia ni. Dan lama kelamaan berlakulah micro tear, di mana kita punya selaput ni makin lama ada luka-luka sikit. Itulah yang dipanggil micro tear. Jadi micro tear ni akan menyebabkan inflammation pada selaput plantar fascia ini. Jadi bila ada keradangan ini, anda akan rasa sakit seperti menyucuk pada kawasan tumit dan ke dalam tapak kaki. Itu adalah ciri yang pertamanya. Untuk simptom yang kedua, cuba anda tarik pada ibu jari anda ke atas. Jadi anda akan rasa sakit yang bertambah di bahagian dalam tapak kaki. Menunjukkan kemungkinan anda mengalami plantar fasciitis. Selain itu, apa faktor yang menyebabkan plantar fasciitis adalah pemakaian kasut yang tidak sesuai, seperti terlalu keras, terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Selain itu juga, struktur tapak kaki itu sendiri sama ada terlalu flat feet ataupun high arch, ataupun kedudukan kaki itu ke dalam ataupun keluar semasa berdiri. Untuk simptom yang ketiga, pernah tak anda rasa bila bangun pagi untuk berdiri, menampak beberapa langkah, tiba-tiba rasa sakit pada bahagian tumit? Itu bermakna kemungkinan ada plantar fasciitis. Jadi apa yang berlaku adalah bila kita tidur, keadaan kaki kita keadaan rest yang seperti ini. Dan lama kelamaan semasa kita tidur, tapak kaki kita ni mula untuk heal, untuk sembuh dengan sendirinya. Untuk orang yang plantar fasciitis, bila dia berdiri secara tiba-tiba, dia akan tegangkan balik plantar fascia tu. Sebab itulah anda akan rasa sakit bila bangun pagi.